Salam sejahtera semua. Nama saya Kok Yuning. Nama saya Lo Jin Fei. Hari ini kami akan membentangkan tentang isu-isu pembangunan sosial di Malaysia dan juga di luar negara. Dalam pembentangan kami akan menceritakan tentang apa yang menyumbang kepada pembangunan sosial di Malaysia dan apa kesannya cabaran tersebut dan apa yang kita boleh melakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu supaya dapat membangunkan sosial di Malaysia dan juga di luar negara. Dalam era digital ini, media sosial telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan seharian masyarakat, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Tetapi media sosial ini memberi kesan negatif kepada pembangunan sosial. Sebagai contohnya, peningkatan kes buli cyber. Buli cyber ialah perbuatan di mana pelaku membuli, mengunggut dan atau memfitnah mangsa secara dalam talian. Antara punca yang menyebabkan pengaruh media sosial negatif ini berlaku adalah kurangnya didikan moral dan agama. Seterusnya, penggunaan akaun palsu memudahkan pembuli untuk menyerang orang lain tanpa perlu risau akan dikenali. Menurut tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malaysia menjadi negara kedua di Asia bagi kadar buli cyber selepas China berada pada tangga pertama, diikuti dengan Singapura yang berada pada kedudukan ketiga. Pada peringkat dunia pula, Malaysia disenaraikan sebagai negara kelima dengan kadar buli cyber tertinggi selepas negara seperti Mexico, Brazil dan sebagainya. Sekarang, marilah kita lihat bagaimana media sosial memberi kesan buruk kepada pembangunan sosial seseorang. Yang pertama sekali, media sosial menyebabkan ketidaksantunan dalam komunikasi kerana ia membolehkan interaksi bebas tanpa kawalan ketat. Pengguna cenderung menggunakan bahasa kasar, sindiran dan provokasi terutamanya dalam perbincangan berkaitan politik, hiburan dan isu semasa yang boleh mencetuskan konflik. Bukan itu sahaja, terdapat ramai pengguna menggunakan kata-kata lucah dan biadab untuk menghina selebriti atau orang lain. Situasi ini menyebabkan kehilangan nilai hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Pengaruh media sosial yang negatif ini akan mencetuskan fenomena keyboard warrior dan bully cyber. Keyboard warrior merujuk kepada individu yang berani mengeluarkan kata-kata kesat di media sosial kerana mereka tidak perlu berhadapan secara langsung dengan orang yang dikritik. Sebagai contohnya, terdapat kes pelajar yang memuat naik video menghina guru dalam media sosial yang mencerminkan ketidaksantunan generasi muda dan menghormati pihak berautoriti. Media sosial yang digunakan untuk menyebarkan berita palsu dan fitnah terhadap individu atau organisasi. Sebagai buktinya, semasa pandemik COVID-19, banyak berita palsu mengenai vaksin telah menyebabkan ketakutan dalam kalangan masyarakat. Implikasinya, masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap badan berautoriti disebabkan masyarakat mudah mempercayai berita palsu tanpa menyelidik kebenarannya. Bukan itu sahaja, penggunaan media sosial yang negatif akan membawa kepada kemerosottan nilai moral dan etika. Contohnya, fenomena flexing semakin serius dalam media sosial. Individu berlumba-lumba mempamerkan kemewahan seperti kereta mewah, barang berjenama dan sebagainya untuk mendapat pengiktirafan dan perhatian. Hal ini menyebabkan masyarakat terutamanya golongan muda lebih mengutamakan kebendaan dan status sosial berbanding nilai kesederhanaan. Pada masa yang sama, budaya percintaan bebas boleh merosakkan akhlak dan nilai moral bagi individu. Kesannya, masyarakat lebih cenderung mengejar keseronokan dan nilai kesederhanaan semakin luntur. Akhir sekali, krisis identiti dan hilangnya jati diri akibat pengaruh negatif media sosial. Trend dari negara luar terutamanya dari Barat dan Korea Selatan sering mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keadaan ini menyebabkan sebahagian individu lebih cenderung meniru gaya hidup dan pemikiran yang bertentangan dengan budaya tempatan.
Banyak aplikasi media sosial seperti Instagram dan TikTok membolehkan pengguna menyunting gambar dan menggunakan penapis untuk kelihatan lebih menarik. Akibatnya, ramai individu merasa tidak puas dengan rupa paras mereka sendiri. Slide ini menunjukkan cara penyelesaian. Ibu bapa berperanan penting dalam mengatasi isu ini dengan memantau penggunaan telefon anak-anak dan menetapkan had masa. Mereka boleh menggunakan aplikasi kawalan ibu bapa iaitu parental control seperti screen time yang membolehkan mereka menghadkan masa skrin dan mengawal akses ke aplikasi tertentu. Selain itu, ibu bapa juga harus mendidik anak-anak tentang bahaya media sosial sejak awal kerana merentuh bulu biar dari rebungnya. Selain itu, aktiviti luar bilik darjah seperti sukan dan kelab sekolah membantu mengurangkan ketagihan media sosial dengan mengisi masa remaja dengan aktiviti yang bermanfaat. Masa itu emas, kata peribahasa lama, dan masa yang digunakan untuk aktiviti yang bermanfaat akan mengurangkan masa untuk melalui media sosial tanpa tujuan. Kempen kesedaran juga penting untuk mendidik remaja tentang kesan negatif media sosial. Kerajaan dan NGO boleh menganjurkan ceramah serta bengkel di sekolah. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia mengadakan kempen media sosial secara bijak pada tahun 2023 untuk memberi kesedaran tentang isu seperti buli cyber dan kesihatan mental. Kesedaran ini membantu remaja lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Akhir sekali, memperkukuh jati diri dan nilai murni. Seseorang individu haruslah dipupuk dengan nilai murni seperti hormat menghormati, bertanggungjawab, berdisiplin dan sebagainya sejak kecil lagi. Mereka haruslah dididik untuk menggunakan media sosial secara berhemat dan beretika. Betul kata Cintai, pengaruh media sosial merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam pembangunan sosial. Cabaran yang seterusnya ialah tekanan akademik, di mana tekanan akademik merupakan satu isu utama yang mempengaruhi pembangunan sosial di Malaysia juga. Kajian Sains Sosial dan Humaniti Malaysia telah menunjukkan tekanan akademik adalah faktor utama yang menyumbang kepada masalah psikologi dalam kalangan pelajar sama ada pada peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Terdapat sebanyak 7 kajian yang telah menunjukkan responden kajian mengalami stres akademik yang tinggi. Jadi, apa yang menyebabkan tekanan akademik yang melampau tinggi ini? Antara puncanya ialah saingan akademik yang tidak sihat serta keperluan untuk mencapai kecemerlangan yang keterlaluan. Individu ataupun pelajar sering memberikan satu harapan yang sangat tinggi terhadap diri sendirinya untuk berbandingkan prestasi akademik mereka, markah mereka dan juga bersaing dengan rakan-rakan lain dalam akademik mereka. Mereka sering ingin untuk mendapatkan markah yang lebih tinggi daripada rakan-rakan dan ini telah menyebabkan mereka akan rasa sangat tertekan apabila apa yang diharapkan tidak tercapai. Seterusnya ialah harapan keluarga dan masyarakat yang tinggi, di mana harapan itu bukan sahaja daripada diri pelajar itu, tetapi juga akan daripada ibu bapa ataupun masyarakat mereka, terutamanya terhadap pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM ataupun STPM. Ibu bapa sering mengharapkan anak-anak mereka mencapai kejayaan ataupun markah yang paling tinggi ataupun lebih banyak A dalam peperiksaan. Ini juga akan menyebabkan anak-anak mereka berasa tertekan disebabkan oleh akademik. Seterusnya ialah tuntutan akademik yang tinggi, di mana bermaksud kerja rumah, tugasan yang diberikan serta waktu persekolahan yang terlalu banyak sebab apabila berhadapi berdekatan dengan peperiksaan, pihak sekolah juga akan membuat lebih banyak kelas tambahan. Dan diri murid itu juga ada tuition lain di luar waktu sekolah. Jadi ini akan menyebabkan murid-murid berasa sangat tertekan disebabkan oleh akademik. Punca seterusnya ialah ketidakseimbangan antara kehidupan akademik dan sosial.
di mana murid-murid tidak dapat menguruskan masa mereka dengan baik, tidak dapat mengasingkan kehidupan harian mereka dengan kehidupan akademik mereka, menyebabkan mereka tidak mempunyai masa senggang, masa lapang untuk melakukan apa-apa yang boleh merelakskan mereka. Jadi, apakah kesannya sekiranya seseorang pelajar mempunyai tekanan yang terlalu tinggi dalam pembangunan sosial mereka? Kesan pertama ialah peningkatan stres dan kegelisahan. Sosial yang baik melibatkan kebolehan untuk memahami, mengawal dan mengekspresikan emosi dengan cara yang positif. Apabila seseorang dibebani dengan perasaan cemas atau tertekan, mereka mungkin tidak dapat menangani emosi mereka dengan bijak dan boleh menjelaskan kesejahteraan emosi dan perkembangan sosial mereka. Apabila seseorang pelajar menghadapi stres tekanan yang tinggi, mereka mungkin menghadapi masalah-masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan juga kebimbangan yang keterlaluan, di mana akan memudaratkan kesejahteraan mental mereka dan juga mungkin mereka akan bercenderung untuk melakukan sesuatu yang akan memudaratkan diri mereka. Seterusnya ialah kesan penurunan keyakinan diri. Seseorang pelajar yang mempunyai tekanan yang terlalu tinggi akan mempunyai keyakinan diri yang lebih rendah, sebab apabila seseorang sentiasa merasa cemas atau tertekan, keyakinan mereka akan terganggu, mereka akan rasa rendah diri dan sering mengasingkan diri daripada masyarakat di sekeliling mereka. Dan ini akan menyebabkan, akan menyumbang kepada pembangunan sosial mereka. Lagi satu kesan ialah akan mengurangkan pengurusan diri seseorang pelajar ataupun murid, di mana mereka akan tidak berupaya untuk mengawal reaksi mereka terhadap situasi dan akan menjadi mereka lebih terganggu, cepat marah atau cemas. Apabila seseorang menghadapi tekanan akademik yang terlalu tinggi, mereka akan akan mudah untuk berasa marah ataupun sedih, akan lebih sensitif terhadap perasaan dan mereka bercenderung untuk bertindak keterlaluan dengan emosi mereka terhadap situasi semasa. Ini akan menyebabkan mereka hanya sedar dan menyesal apabila mereka tenang selepas bereaksi keterlaluan dengan situasi semasa. Dan ini merupakan beberapa berita yang dipaparkan dalam berita-berita harian di mana menunjukkan dalam Malaysia terdapat banyak pelajar yang menghadapi tekanan akademik yang terlampau tinggi dan mengakibatkan mereka melakukan sesuatu yang mencederakan diri mereka dan juga bercenderung untuk bunuh diri. Dan ini telah menunjukkan bahawa tekanan akademik di Malaysia merupakan salah satu punca atau cabaran yang dihadapi dalam pembangunan sosial seorang pelajar. Jadi, apa yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan atau menguruskan tekanan pelajar dan pada masa yang sama untuk meningkatkan sosial mereka? Antara lainnya ialah kita boleh berkukuhkan pengurusan masa yang berkesan, di mana pengurusan yang baik dapat membantu pelajar untuk merancang dan mengatur jadual belajar serta aktiviti lain dengan lebih teratur. Ini dapat membantu mereka untuk menyeimbangkan kehidupan seharian mereka dan kehidupan akademik mereka. Mereka akan ada lebih banyak masa untuk relax dan juga ada masa yang sesuai untuk belajar. Seterusnya ialah pelajar perlukan sokongan emosi dan sosial. Kita boleh meningkatkan sokongan emosi dan sosial dalam kehidupan harian mereka. Sokongan daripada keluarga, guru dan rakan sebaya adalah sangat penting dalam membantu pelajar mengatasi tekanan akademik. Di mana sekiranya kita sebagai pelajar menghadapi masalah-masalah atau tekanan yang terlalu tinggi, boleh mencari guru, bimbingan dan kaunseling, rakan-rakan ataupun ibu bapa untuk meluahkan perasaan mereka ataupun mendapatkan satu bantuan dalam penyelesaian mereka, cari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, kita juga boleh memberi sokongan emosi dan sosial kepada rakan-rakan kita dalam kehidupan seharian. Sekiranya kita nampak rakan kita menghadapi tekanan yang terlalu tinggi ataupun mereka rasa cemas atau sedih, mungkin kita boleh mengambil berat tentang mereka dan cuba untuk membantu mereka ataupun menjadi seorang pendengar yang baik bagi mereka meluahkan perasaan. Sebab walaupun hanya meluahkan perasaan, ini juga dapat melegakan
tekanan mereka. Mereka akan rasa tenang selepas meluahkan. Seterusnya ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Sebab kesihatan fizikal kita juga akan menyumbang kepada kesihatan mental kita. Dan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam, mendapatkan cukup tidur yang cukup dan juga makanan yang seimbang dapat meningkatkan daya tahan fizikal mereka, dan pada masa yang sama akan meningkatkan daya tahan mental mereka, di mana mereka lebih dapat menahan ataupun menerima tekanan dalam kehidupan mereka. Seterusnya ialah menetapkan matlamat yang realistik, di mana matlamat yang kecil dan dapat dicapai secara peringkat dapat meningkatkan motivasi seseorang. Apabila seseorang mempunyai satu matlamat yang jelas dan senang mudah dicapai, mereka akan rasa lebih motivasi dan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu, sedang akan dalam akademik ataupun benda-benda lain. Pihak sekolah juga boleh mendorong pelibatan dalam aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum seperti sukan, seni dan persatuan bukan sahaja memberi peluang kepada pelajar untuk berehat, tetapi juga membantu dalam pembangunan sosial seperti kepimpinan, kerjasama dan kemahiran komunikasi. Terutamanya dalam unit beruniform, amat menekankan sifat kepimpinan seseorang dan juga kerjasama. Ini juga dapat meningkatkan kemahiran bersosial seseorang pelajar atau murid. Di samping itu, kita juga boleh menggalakkan pemikiran positif dan ketahanan mental. Menggalakkan pemikiran adaptif di mana maksud kita akan melebihkan pemikiran yang positif. Guru-guru atau guru bimbingan dan kaunseling boleh mengajarkan murid cara membantu dirinya apabila menghadapi masalah atau cabaran hidup. Mereka boleh mengajarkan murid-murid mereka untuk berubah pemikiran negatif kepada pemikiran positif, seperti menggunakan teori-teori seperti RBT dan juga SBT. Untuk isu pembangunan sosial di luar negara pula, kita akan membincangkan isu keganasan dan jenayah dalam kalangan belia. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO, keganasan ialah penggunaan kuasa atau kekerasan secara sengaja. Keganasan boleh menyebabkan kecederaan, kematian, kesan psikologi atau pengabaian. Ia merangkumi penderaan, kekasaran, fizikal dan tindakan kejam juga. Belia yang sepatutnya menjadi aset negara dan membangunkan masyarakat semakin terjebak dalam kegiatan jenayah. Fenomena ini berbunca daripada kekurangan pendidikan dan kesedaran sivik serta kekurangan didikan agama. Keadaan ini menyebabkan individu tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Mereka tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Impaknya, mereka akan terjebak dalam perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Menurut Zaleha pada tahun 2010, media massa berperanan penting dalam mempengaruhi tingkah laku agresif pelajar di sekolah. Kajian oleh Wan Norina pada tahun 2013 juga mendapati pelajar boleh terkesan oleh media massa dan bertanggungjawab memilih program yang sesuai. Ini membuktikan bahawa media massa mempengaruhi tindakan remaja serta perubahan sosial dalam masyarakat. Ini merupakan contoh bagi keganasan dan isu jenayah dalam kalangan belia. Sebagai contohnya, di Amerika Syarikat, kes tembakan di sekolah semakin meningkat akibat kegagalan sistem kawalan senjata dan pengaruh budaya ganas dalam media. Manakala di negara Brazil dan Meksiko, kegiatan hunter gagal menyebabkan ramai golongan muda direkrut untuk menjadi anggota sindiket jenayah. Kes penculikan dan pembunuhan juga semakin meningkat di negara Brazil dan Meksiko akibat kemiskinan dan kurangnya penguatkuasaan undang-undang. Peningkatan keganasan dan jenayah dalam kalangan belia di luar negara memberikan kesan yang serius terhadap masyarakat.
Belia yang hidup dalam persekitaran yang tidak selamat atau terlibat dalam aktiviti jenayah boleh mengalami tekanan emosi seperti perasaan takut, cemas dan kemurungan. Trauma akibat menyaksikan atau mengalami keganasan boleh menyebabkan seseorang bertindak secara agresif atau menjadi tidak stabil dari segi mental. Masalah ini bukan sahaja menghalang mereka daripada menjalani kehidupan normal, malah turut mengganggu perkembangan sosial dalam jangka masa yang panjang. Peningkatan keganasan dan jenayah juga boleh menghilangkan rasa empati dan kemanusiaan dalam kalangan belia. Pendedahan berterusan kepada keganasan melalui media sosial, filem atau permainan video boleh mengurangkan kepekaan mereka terhadap penderitaan orang lain. Belia yang terbiasa dengan keganasan mungkin menganggapnya perkara biasa dan membentuk sikap tidak peduli. Lama-kelamaannya, mereka melihat dunia sebagai tempat yang kejam dan lebih mementingkan diri sendiri. Kehilangan empati bukan sahaja meningkatkan risiko seseorang menjadi penjenayah, tapi juga menyukarkan kehidupan peribadi dan profesional mereka. Individu yang tidak mempunyai empati sering menghadapi masalah dalam pekerjaan kerana mereka tidak dapat bekerja dalam satu pasukan. Mereka tidak memahami perasaan rakan sekerja dan kurang bertanggungjawab dalam tugas mereka. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara melaksanakan program pendidikan dan kesedaran awam. Antaranya ialah kempen anti-keganasan dan anti-jenayah yang memberi maklumat tentang bahaya jenayah. Program pembangunan sosial juga dilaksanakan yang membentuk nilai positif serta pelibatan komuniti dan membimbing dan menyokong belia. Selain itu, di Amerika Syarikat, pihak berkuasa telah mengambil tindakan undang-undang terhadap ibu bapa yang gagal menyimpan senjata api dengan selamat, yang kemudian digunakan oleh anak-anak mereka dalam insiden tembakan. Sebagai contohnya, di Michigan, seorang remaja yang menembak mati 4 rakan sekelasnya menyebabkan ibu bapanya telah dipenjara antara 10 hingga 15 tahun kerana kecuaian mereka. Bukan itu sahaja, sekolah-sekolah telah memperkenalkan langkah-langkah keselamatan tambahan seperti pemasangan penghadang mudah alih berbentuk L di pintu kelas, seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menghalang akses penyerang ke dalam bilik belajar sekaligus meningkatkan keselamatan pelajar dan guru. Akhirnya, beberapa sekolah telah mengambil langkah melarang penggunaan beg sekolah untuk mengelakkan penyembunyian senjata api. Sebagai contohnya, sebuah sekolah di Michigan melaksanakan larangan ini selepas beberapa insiden di mana pistol ditemui dalam beg pelajar. Jadi, sangat jelas bahawa keganasan ini merupakan satu masalah yang sangat serius di luar negara di mana menyumbang kepada pembangunan sosial di negara mereka. Selain daripada apa yang Cik Fei kongsikan, kurang keterlibatan ibu bapa dalam perkembangan anak mereka juga merupakan salah satu isu yang menyumbang kepada pembangunan sosial di luar negara. Kekurangan keterlibatan ibu bapa boleh menyebabkan pelajar merasa kurang sokongan sosial, terutamanya dalam menghadapi cabaran emosi atau sosial di luar bilik belajar. Pelajar mungkin juga tidak dapat mempunyai model peranan yang positif ataupun sistem sokongan untuk membantu mereka mengatasi tekanan dalam kehidupan mereka dan juga berinteraksi dengan baik dan membuat keputusan yang bijak. Ini semua akan menjadi satu halangan kepada mereka. Jadi, apakah punca utama yang menyebabkan ibu bapa di luar negara kurang keterlibatan dalam perkembangan anak mereka sendiri? Antaranya ialah kehidupan kerja yang terlalu sibuk. Seterusnya ialah ilmu pengetahuan tentang perkembangan anak yang terhad. Bukan semuanya ibu bapa mempunyai kemahiran ataupun pengetahuan parenting yang baik dalam mendidik anak mereka. Gaya keibubapaan, permisif dan pengabaian juga
merupakan salah satu faktor di mana ibu bapa kurang keterlibatan dalam perkembangan anak mereka. Ibu bapa yang memegang kepada gaya keibuapaan permisif sering akan memberikan terlalu banyak kebebasan kepada anak mereka dan kurang mengawal tingkah laku anak mereka. Dan juga mereka yang berpegang kepada gaya keibuapaan pengabaian disebabkan kehidupan kerja yang terlalu sibuk, mereka tidak ada masa yang mencukupi untuk bersama anak mereka, akan mengabaikan banyak aspek dalam perkembangan anak mereka. Selain itu ialah masalah keluarga. Masalah keluarga seperti masalah kewangan ataupun penceraian juga akan menyebabkan ibu bapa kurang keterlibatan dalam pembangunan sasiah anak mereka. Jadi, apakah kesannya terhadap pembangunan sasiah? Yang pertama ialah kekurangan bimbingan dan contoh yang baik. Anak tidak mempunyai contoh yang jelas tentang bagaimana untuk bertindak dengan baik, menunjukkan empati atau berkomunikasi dengan cara yang positif. Sebab ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak, dan sekiranya ibu bapa kurang keterlibatan dalam perkembangan anak mereka, anak akan kurang tidak dapat satu contoh yang baik yang jelas di mana mereka dapat mencontohi untuk bertindak dalam kehidupan mereka. Jadi ini akan menyebabkan anak-anak lemah pada sektor berkomunikasi dan juga bertindak dengan baik dan menunjukkan empati. Seterusnya ialah kekurangan sokongan emosi, di mana anak mungkin mengalami rasa kekurangan kasih sayang atau rasa tidak selamat yang boleh menyebabkan masalah dalam pembentukan keyakinan diri. Anak-anak yang ibu bapa mereka kekurangan melibatkan diri dalam perkembangan anak mereka akan menyebabkan anak-anak berasa rendah diri dan kekurangan keyakinan di dalam kalangan rakan-rakan yang di mana rakan-rakan lain ibu bapa mereka selalu ambil cakna terhadap perkembangan mereka. Jadi ini akan menyebabkan mereka rasa sendiri, rendah diri, dan mereka mungkin akan mengasingkan diri daripada golongan rakan mereka. Seterusnya ialah kemahiran sosial yang lemah. Anak-anak mungkin tidak dapat mengembangkan kemahiran sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat yang boleh mempengaruhi sosial mereka, terutamanya dalam konteks hubungan peribadi dan profesional di masa depan. Jadi satu kesan kekurangan keterlibatan ibu bapa dalam perkembangan anak mereka semasa anak kecil, ibu bapa tidak dapat memberikan satu contoh yang baik kepada mereka, tidak dapat mendidik anak-anak bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang lain, akan menyumbang kepada masa depan anak-anak, di mana apabila anak-anak sudah besar nanti mereka akan menghadapi masalah dalam bersosial dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain yang akan menjejaskan kejayaan mereka juga. Di samping itu juga akan menyebabkan kekurangan disiplin dan kawalan diri. Ibu bapa yang terlibat dalam perkembangan anak dapat memberikan struktur dan disiplin yang penting dalam kehidupan anak. Mereka akan membantu anak memahami batasan dan akibat dari tindakan mereka. Jadi sebaliknya, sekiranya ibu bapa tidak melibatkan diri dalam perkembangan anak, anak akan tidak dapat kawal diri dan tidak ada disiplin yang tinggi untuk melakukan sesuatu sedangkan ada dalam akademik ataupun benda-benda lain. Jadi, apa yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan keterlibatan ibu bapa dalam kehidupan harian anak-anak supaya dapat secara tidak langsung dapat meningkatkan dapat membangunkan sasiah anak. Antaranya ialah pendidikan dan kesedaran ibu bapa. Menyediakan program pendidikan dan latihan untuk ibu bapa. Ini dapat memberi ibu bapa satu pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak dan pentingnya keterlibatan mereka dalam pendidikan dan emosi anak-anak serta cara mereka boleh memberi sokongan yang lebih baik. Ini dapat memperluaskan pengetahuan dan kemahiran ibu bapa dalam parenting, dalam mendidik anak mereka supaya dapat menggunakan satu gaya keibupaan yang lebih baik dalam mendidik anak mereka. Seterusnya ialah pengurusan masa yang baik.
Pengurusan masa bukan sahaja penting dalam anak, tetapi juga penting dalam dewasa, di mana ibu bapa haruslah mengurus masa mereka dengan baik supaya mereka boleh menyeimbangkan kerja dan juga kehidupan. Dan sekiranya mereka mempunyai pengurusan masa yang baik, mereka akan dapat memperbanyakkan masa yang berkualiti bersama anak mereka. Seterusnya ialah meningkatkan nilai kerohanian dan etika moral, di mana ini merupakan satu cara penyelesaian yang di mana Malaysia telah selalu amalkan dengan berpegang pada rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ibu bapa yang lebih terlibat dalam amalan kerohanian dan ibadah cenderung untuk menyampaikan nilai-nilai ini kepada anak-anak mereka. Sebab agama akan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang baik kepada penuntut dia. Jadi di luar negara juga harus menggalakkan lebih banyak aktiviti kerohanian ataupun ibadah supaya melalui pembelajaran nilai agama ini, anak-anak dapat dibimbing untuk membentuk karakter yang baik dan berakhlak mulia. Tambahan pula, pembangunan jaringan sokongan komuniti juga merupakan satu cara yang dapat meningkatkan keterlibatan ibu bapa dalam perkembangan anak mereka. Dalam komuniti boleh membentuk jaringan sokongan seperti kelompok ibu bapa ataupun komuniti yang dapat membantu ibu bapa berkongsi pengalaman dan mendapatkan sokongan. Jaringan ini dapat menjadikan satu platform untuk belajar dari satu sama lain dan meningkatkan keterlibatan dalam pengasuhan anak. Mereka boleh saling berkongsi ilmu ataupun pengalaman mereka dalam mendidik anak-anak dan dapat membuat refleksi, boleh belajar kelebihan daripada ibu bapa lain dan juga memperbaikikan kelemahan diri sendiri ataupun ibu bapa lain. Jadi, kesimpulannya, saya dan Jive hari ini telah mengkongsikan beberapa isu di dalam Malaysia dan juga isu-isu yang dihadapi oleh negara lain dalam pembangunan sosial. Walau bagaimanapun, Malaysia juga harus mengambil cakna terhadap isu-isu yang dihadapi oleh luar negara dalam pembangunan sosial supaya dapat mencegahkan masalah itu berlaku, dapat mengelakkan masalah tersebut berlaku. Pembangunan sosial seseorang amat penting terutamanya dalam kalangan pelajar yang merupakan tonggak negara pada masa depan demi membangunkan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Betul, daripada perbincangan kami pada hari ini, kita boleh tahu bahawa pembangunan sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk individu yang berintegriti, beretika dan bertanggungjawab, sama ada di negara kita ataupun di negara lain. Pembangunan sosial membantu membentuk masyarakat yang harmoni dan berdaya saing. Selain itu, ia menyumbang kepada perpaduan dan kerjasama antarabangsa. Oleh itu, usaha berterusan dan memperkukuh nilai-nilai murni, pendidikan moral serta kemahiran sosial adalah amat penting untuk melahirkan generasi yang berkualiti dan mampu menghadapi cabaran pada masa depan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.